Dan untuk terus maju dengan kelajuan yang lebih meyakinkan, dia agensi pelaksana. Dan tiara yang paling mencabar dan diharapkan tentunya KKR. Ya, maknanya kalau kita bincang semua projek-projek, ya projek kecil tu boleh, dia tidak, ya masih penting yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan lain. Tapi projek-projek prasarana dan infrastruktur yang besar itu KKR. Dan sebab itu saya pada hari ini bagi pak rakan-rakan saya datang, selain menyatakan penghargaan tak apa yang dilakukan, tapi meletakkan harapan yang sangat tinggi. Ya. Kan kita baru selesai kempen di Sabah. Dan saya sebagai manusia, saya faham juga orang marah. Dia kata, dengar menteri silih berganti, kerajaan silih berganti, Perdana Menteri silih berganti, air belum berganti. Elektrik dia sebut karan. Nenek saya dulu sebut karan kalau di Penang. Elektrik belum pasang. Jalan lubang-lubang. Jadi bagi dia resah. Dia belum cukup yakin. Saya tak salahkan mereka. Walaupun kita telah luluskan jumlah kewangan yang paling besar dalam sejarah. Saya sebut macam untuk di keseluruhan pembangunan dan operating expenditure untuk Sabah itu 17 bilion ringgit. Untuk air dekat 1 bilion, untuk elektrik 1.2 bilion ringgit. Tapi belum siap. Jadi selagi belum siap, kerana dia terasa terpinggir sekian lama, kita boleh faham. Ya. Sebab itu saya tak ambil sikapnya setengah politik. Oh, dia tak sokong aku marah-marah. Saya tidak. Saya cuba faham. Ya. Nah, ini baiknya orang yang lalui liku-liku yang agak sukar dan penuh derita. Dia lebih faham, empathize dengan derita orang. Ya. Jadi saya pergi turun ke Sabah hari Sabtu dan bagi tahu kepada mereka kita akan pantau dan program-program pelaksanaannya, dan siapa menteri Alex akan juga perhatikan projek ini. Dan untuk semua projek lain yang melibatkan kementerian semua lain, unit penjelasan JPM akan pastikan mesyuarat bulanan di Kota Kinabalu. Ya, supaya hal yang 3 yang paling penting bagi rakyat, jalan, elektrik, air, itu kita cuba leraikan dalam segera mungkin. Dan saya minta mesyuaratnya kalau boleh bulan ini, kalau tidak mulai bulan Januari. Ya, dan sekali lagi saya tekankan, KKR itu tonggaknya. Sudah berjayalah pembangunan negeri itu. Dan saya yakin insya-Allah saudara akan lebih berjaya dengan tekad dan kesungguhan yang ada sekarang.